Okey, menjawab kepada komen dekat atas ni, terima kasih Zarin kerana komen. Saya pilih komen ni sebab dia menarik tau. Sebab ramai lagi tak tahu berapa sebenarnya bank jual korang punya hutang yang dah kena NPL ni kepada pihak ketiga. Dan mungkin video ni akan jadi panjang sebabkan tengoklah komen ni pun agak panjang dan ada beberapa poin yang saya nak terangkan. Pihak ketiga beli hutang dengan bank, loan yang NPL tu dengan harga yang sangat-sangat rendah. Hutang korang 100k kan. Pihak ketiga beli hutang tu dengan harga hanya 20% daripada hutang korang tu. So maknanya 20k lah. Itu contoh yang dia bagi kat atas ni. Tapi bila dah pindah ke pihak ketiga charge lagi tinggi daripada hutang asal. So benda tu memang sangat-sangat tak boleh lah. Walaupun diorang ada hak atas loan tu, tapi diorang kena ikut agreement asal. Andai kata kat agreement tu dia tulis 100k termasuk interest, itulah yang diorang kena charge dekat korang. Diorang hanya boleh kenakan dengan bayaran asal ataupun bawah daripada bayaran asal. Yang tu boleh. Kalau korang kena macam ni, benda ni korang boleh fight. So bukan bermakna diorang beli loan tu kat bank dan diorang boleh buat sesuka hati. Tak boleh. Okay, dan satu lagi, bank boleh jual dengan harga rendah kepada pihak ketiga, tapi kenapa dia tak boleh buat dekat customer ataupun kepada peminjam lah? Benda ni korang kena dengar betul-betul. Bank dia tak boleh offer diskaun besar sesuka hati. Diorang ada polisi dan audit, ikut garis panduan Bank Negara Malaysia. Satu lagi, diorang nak jaga fairness antara pelanggan, dan juga diorang tak nak galakkan korang tak bayar hutang. Bayangkanlah, dah lama sangat korang tak bayar, okey lah, bank bagi diskaun. Korang hanya perlu bayar 20% saja. Makin ramai lah orang yang buat hutang dan makin ramai lah orang yang tak bayar hutang.